Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian ni? Zul Zul daripada Gua Musang. Gua Musang. Okey, Zul tahu tema malam ni, Zul? Tema dia nak kata panjang pudok, nak kata pendek pudok. Kalau panjang kita sambung malam esok kau macam mana? Tak apa, kalau panjang lagi bagus malam ni, Zul. Okey, cerita ni nak kata lama pudok, nak kata peheh kodok tahu kita kecek Kelantan ni. Peheh. Peheh. Okey, macam ni bang cerita dia. Ya. Cerita ni lama dah lah. Tapi saya tak boleh nak sebut. Nama orang tu betul-betul saya tak boleh nak sebut. Tak apa. Buat nama samaran. Buat nama samaran boleh. Okey. Saya dulu anggota tentera. Okey. Okey, saya habis saya tak pandai nak cerita ni tapi faham lah noh. Boleh insya-Allah. Menggigil sama ni. Ya Allah. Okey, tak apa insya-Allah mudah-mudahan. Okey, macam ni bang. Cerita dia ni. Saya masuk rekrut tahun 2007. Okey. Seronok lah kat kampung dulu tahun 2007 dulu. Telefon tak ada lagi lah telefon ni. Telefon sabung macam tu lah dulu tapi saya tak mampu lah nak beli. Okey, saya pendekkan cerita, saya habis rekrut selama 6 bulan. Saya balik kampung lah Gua Musang ni tengah ada line, setengah tak ada line. Okey, saya ni duduk pedalaman. Tempat berbukit lah. Saya duduk pedalaman, tempat berbukit. Kalau pagi tu sejuk lah. Tempat lepok tu. Dalam hutan lah. Tak ada lampu-lampu jalan ni. Kampung saya ni memang tak ada lampu jalan. Kalau pukul 9 tu, dalam kampung tu dah clear dah. Memang orang tak keluar rumah. Okey, biasalah baru balik rekrut ni, member-member ni pakat hurung kita lah, tanya pengalaman apa semua. Jadi kami lepok ni tempat bukit yang tinggi. Kami 3 orang lepok. Lain semua dah balik lah, dah nak masuk maghrib dah kan. Lepas tu saya duduk tengah lepok tu, 3 orang member saya ni. Saya tengok motor 2 orang naik. Naik dalam keadaan basah. Dengan motor tengah jalan tu dia naik. Pasal apa abang ni? Dia kata bang, saya nak minta tolong. Minta tolong gapo kita kata? Minta tolong apa benda ni? Member kita mati 3 orang duduk kat sungai. Dia kata. Astaghfirullahalazim. Allah, kita kata macam mana ni? Abang kena ikut jalan balok. Jalan balok ni jalan lori dak ambil balok lah. Gua Musang tu tau. Dia kata, habis abang ni nak pergi mana? Abang nak pergi mana ni? Kita nak pergi buat report polis. Habis banyak 3 orang tu hacul butuh macam mana? Tolong bang abang pergi temui dia dalam tu. Seorang hidup lagi tu nyawa-nyawa ikan dia kata. Saya nak ikut jalan mana ni? Abang ikut je jalan balok straight, abang naik bukit hutan apa semua tu. Abang tengok ada sungai bawah tu. Kalau abang tengok pokok kayu hacur dah menyala tu betul tu. Tu geng saya 5 orang dia kata gitu. Allahu akbar. Allah, kita kata macam mana nak lalu jalan hutan ni kat maghrib dah bang, dengan lampu apa semua dah lah. Lampu terus light. Telefon lama tu. Telefon lama. Macam butterfly, telefon Nokia 310 lebih kurang tu. Agak kalau lampu motor pun menyala lebih kurang seban-seban menyala, ikut lah, terpaksa lah. Lepas tu member kita kata 3 orang, Jom kita pergi tengok. Dalam hutan ni. Dia pun kata askar apa takut, dia kata gitulah kan. Dia kata askar apa takut bawa tubik rekrut, dia kata. Kita pun dah member cabar gitu aja lah. Lepas tu member kita 2 orang ni kata gitulah, kata tak apa askar dah, dia kata. Kita pun jadi semangat lah. Okey. Semangat jadinya motor dah lah buruk belakang 3 tu boleh naik 60 lah kelajuan. Jadi kita pun dengan semangat kita ni askar, bangga. Masuk hutan ikut masa tu ribut. Berani kuat. Memang tak berani dah bang. Masa tu memang tak berani dah. Ikut dah jalan hutan ni. Memang dalam hutan. Tak ada bandar apa, tak ada. Memang hutan sungguh. Gua Musang tu. Memang masuk pedalan sungguh. Jalan balok sungguh. Masuk naik bukit, turun bukit. Saya pun tengoklah belah kanan saya tu. Ada macam turun bukit lah, curang. Curung lah kalau Kelantan panggil bawah curung. Dia tengok
macam ada berasak tu. Kita pun berhenti motor atas bukit tu turun. Memang semok lah ya, semok. Tu tengok, ya Allah, hancur lebur banyak. Masuk besi dalam dada apa semua. Hello? Ya, ada. Ha, dengar apa? Dengar. Ha. Lepas tu kita tengok banyak tu duk bawah, tiga satu lagi duk bawah, satu lagi dua lagi duk atas. Kita pun tengok, Allah, macam mana ni? Dah malam dah ni. Memang dah malam, ribut bang masa tu angin, tapi tak hujan. Okey, sekejap. Memang tak hujan. Hello. Memang tak hujan tapi berangin Hello. kuat bang. Hello. Kejap kejap. Boleh dengar tak? Hello. Hello. Bang. Ya. Sekejap Hello. Boleh dengar tak? Dengar saat ni bunyi tup apa tak tahu. Ni telefon bunyi saya ni lagi. dia tertekang sendiri ni. Kejap ni tak tahu sebab apa ni. Kejap Tak apa. Okey, baik. Boleh dah. Okey, sambung balik. Sambung balik tadi tu. Boleh ke bang? Okey. Pasal tengok keadaan tu. Tengok keadaan mayat ni bang, dah hancur dah, daging-daging pun melekat kat pokok apa semua kat daun-daun ni. Astaghfirullahalazim. Jadi pada masa tu bang, saya terpaksa turun. Ya, seorang nyawa-nyawa ikan tapi mata jadi luah bang, mata merah menyala macam nak tokok saya, dia macam nak gigit. Allahu akbar. Gitu kita pun kata, ya Allah Tuhan, apa dah berlaku ni? Member kita 2 orang tu dia jadi macam tokong. Okey. 2 orang tu jadi macam tokong bang. Dia pandai kat mayat hak hancur tu, dia jadi dia kaku. Dah lah saya seorang. Saya pun tepuk member saya. Kata, weh, badi. Kita panggil lagu tu lah. Mucak. Baca apa hak mu boleh, kita kata gitu lah. Dah bau darah ni hanya bang. Dengan ribut kuat. Tapi tak hujan, ribut berangi, ya Allah. Tuhan saja yang tahu. Masya Allah. Berangi masa tu. Pokok buluh dia selisih dengan batang buluh dia bunyi macam mana bang. Betul. Faham. Allah bang, demi Allah, saya bersumpah dengan nama Tuhan bang. Sebiji dengan orang mengilai sangat-sangat ramai. Allahu akbar. Masya Allah. Saya buka telefon saya dalam keadaan gigi nak telefon polis apa semua tu tak ada line. Allahu akbar. Macam mana aku nak buat ni, kita kata. Saya nak tinggal member saya. Member saya jadi macam tokong dah 2 orang tu. Dia jadi kaku. Dia tengok dekat apa? Dekat jenazah body tu. Ni. Dia jadi macam tergamar. Tak tahu nak kata apa. Kita kata mucak, jangan layan dia. Jadi dia kata, Zul, orang mengilai derah Zul. Mengilai bang, ya Allah, dia mengilai. Tak tahu nak cerita apa. Saya pun terpaksa lah. Aku terpaksa tinggal mu 2 ni. Pakai, jangan Zul, kaki aku kena pegang, dia kata. Jangan Zul, kaki aku kena pegang Zul. Siapa pegang? Tak ada siapa pegang ni. Suluh kau ni. Suluh pula lapu tak terang bang. Masya Allah. Saya pikul seorang-seorang buat naik dekat motor tu. Mucak kita kata hak tu. Kita pun lah kurang lah bab ni dia jadi kaku lidah kerah. Jauh bang. Masa nak balik tu amat jauh pula. 2 jam perjalanan saya. Nak pergi buat report polis ni. Sampai jalan tar tu saya tengok ada highlight. Saya tahan highlight. Bang minta tolong pergi balai polis. Kata ada orang hancur kena bom ikan. Allah. Duduk lama bang. Sampai kat pukul 12 malam polis pun baru sampai apa semua. Saya tunjuk jalan apa semua. Polis tu kata kutik daging dia, kutik bubuh dalam kain dia kata. Allahu akbar. Kita pun kutik lah daging dia tu bang. Masa ni mula nak kena ni saya ni.
Kutik sambil selawat apa semua, kutik bola kain bubuh atas lane roba polis tu. Saya pun ikutlah belakang dengan member-member saya ni. Kami masing-masing 3 orang tu tak bercakap. Polis dia kata, awak 3 orang ni kena pergi balai polis lah. Dia kata gitu. Mungkin kami kena jadi kena ceritalah apa yang berlaku. Tapi saya tak kenal kapu mana tu, 4-5 orang tu memang saya tak kenal. Esok tu baru saya pergi balai polis Tapi sebelum tu bang, saya kena, ya Allah Tuhan saja tahu, saya tak pernah alami dalam hidup kita. Lepas tu saya pun polis dia kata, Cik kena pergi balai polis dulu. Minta maaf cik, kami tak boleh nak pergi balai polis. Kita pun tunjuk lah saya punya kuasa saya apa semua. Dia kata, oh askar. Askar, saya baru cuti. Dia kata, tak apalah, balik esok boleh mari tak? Dia kata balai polis. Boleh, kita kata boleh. Memang kita memang dah pucak-pucak mayat dah 2 tu. Saya ni buat-buat bertahan je bang. Sebenarnya saya ni dah teruk dah sebenarnya. Saya dah kena dah. Masing-masing balik rumah tu bang. Lepas mandi apa semua, masuk pukul 1 bang, saya dengar jelas di telinga saya. Dia kata, dia minta tolong aku, tangan aku dia sebut. Astaghfirullahaladzim. Carilah tangan aku, tak jumpa lagi. Hak tu minta tolong. Siapa ni minta tolong? Mak pun tanya, Zi cakap dengan siapa? Mak orang tak tahu, mak jenazah hak hancur ni mari minta tangan dia mak. Dia mari minta daging dia. Allah, anak aku kena dah kata. Lepas tu saya dah tak tahan dah bang. Saya buat berani pergi masuk nak tidur bang. Saya tengok dia mengesok bang, mari. Dengan darah-darah atas latar rumah saya. Saya nampak darah satu-satu. Daging-daging dia duduk atas rumah saya mari. Zo minta tolong, Zo tolong, minta tolong dengan kita, suruh cari tangan dia. Masa tu bang saya tak tahu nak kata apa bang. So jadi bengor dah masa tu, memang jadi bengor dah. Macam orang gila dah saya ni. Saya tak pernah alami benda tu. Nasib baiklah ada nenek saya ni dekat-dekat umur 100 tahun ni, dia boleh buat. Dia ambil benih metah, benih hak tak ada pakar lah. Benih putih tu kan. Benih putih tak ada penghujung. Benih bulat tak ada penghujung. Dia ambil kata budak nenek saya kata, cucu aku dah kena badi mayat, dia kata. Badi mayat lah, kuung. Kalau Kelantan panggil kuung mayat. Allah bang, masa tu bang saya nampak jelas biji mata dia di atas rumah saya. Daging dia berselerak, saya tengok di atas rumah saya. Dia minta tolong. Allah. Berobat mak saya tak tidur, ayah saya tak tidur, adik-adik semua tak tidur. Sapak cerah. Saya duduk nampak, saya duduk tunjuk tu, dia duduk minta tolong mari. Batu lama kelamak bang. Saya pun habis cuti saya mari apa semua sungatan ni. Tak ada masalah dah lah. Tak ada masalah apa semua dah. Lepas tu bunyi cerita orang Thailand. Orang Thailand ni dia pergi menoreh kat kampung kita. Dia nak gingai. Dia nak gingai tu. Dia tak tahu situ tu ada tempat orang kena bom. Dia gingai 2 beradik lah. Budak Thailand tu. Dia pergi mengai situ. Dia duduk jarak sikit ngabar dia ni. Dia duduk jarak ngabar dia ni. Ada orang mari tepuk kepala dia. Derahlah mari tapah kepala dia. Lepas tu dia tuduh abang dia, mu tapah kepala aku pasal apa? Dia kata gitulah. Orang Thailand cakap kan dia pelik sikit. Dia kata pasal apa mu tepuk kepala aku ni? Dia kata bila aku tepuk kepala mu ni, mu tengoklah jarak mu dengan aku jauh mana. Duduk sekejap, abang dia pula kena tapah kepala. Kata abang dia kata kita ni bukan dia dah ni. Duduk sekejap bang, masa ikan tarik tu dia tarik, dia kara naik ngai dia tu, dia tengok tangan sakut dengan kuku panjang bang. Allahu akbar. Tangan duduk di mata kain, tangan sakut di mata kain. Siap lambai-lambai gitu. Lambai-lambai lah. Saya rasa cerita ni bukan pernah masuk dalam artikel ke? Saya rasa saya pernah baca kisah ni. Orang kena bom 5 orang sebenarnya tu. Yang tu saya dah ingat. Yang tu dah ingat. Tapi yang saya ingat, yang saya pernah baca dalam mastika ke dalam surat khabar, yang pasal tangan tu melekat dekat mata kain dan melambai-lambai tu. Iya. Okey, saya pernah baca kisah ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tu saya ada kali, tapi bukan saya lah. Masa tu saya dah habis cuti dah. Faham. Masya Allah. Duk lambai-lambai tangan dia lari, demam dia.
Kampung saya ni memang kerah lah bang. Sampai ke hari ni pun kerah lagi. Oi. Tapi Zul, yang pasal naik motosikal tu pah mana lah? Tak tahu duk mana bang. Dua orang tu mari royak kita tu. Tak tahu. Kita pun tak kenal orang kampung mana mari boykan tu memang kita tak kenal. Masya-Allah. Ya. Allahu Akbar. Tapi saya kena tu teruk bang. Memang teruk lah. Saya nampak jelas dengan biji mata saya. Dengan tangan dia tak ada. Dia heret tubuh dia, kaki dia hacur. Dia heret atas latar rumah saya kita. Zul minta tolong. Zul minta tolong tu. Dia minta tolong cari apa dia. Aku tak ada. Aku pergi tengok saja jahmu. Kita jadi cakap seorang. Jangan minta tolong aku. Member saya 2 orang tu dah jadi mayat tapi tak mati. Tapi dia balik rumah dia mata celek. Dia kejutang. Dia kejut. Jadi dia tak mau makan. Duk baring macam mayat. Hidup dia macam mayat. Masya-Allah. Nenek saya tak tidur. Pergi rumah member kita, lepas tu pergi rumah member seorang lagi. Dah jadi mayat lah. Dia tak boleh nak sembang apa. Kita boleh lagi. Dia kena teruk lah. Kita pun kena teruk lah. Tiga-tiga kena teruk. Kena badi. Sebab bau darah memang kuat bang. Bau darah. Ya Rabbi, Tuhan saja yang tahu. Masa tu Tuhan saja yang tahu. Saya tak boleh nak cerita apa. Saya lah kira orang pertama pergi tengok. Masya-Allah. Kena boykan teruk bang. Boykan ni dia meletup. Allahu Akbar. Zul, saya ni meremang satu badang dengar cerita Zul. Tapi dalam masa yang sama juga saya cuba berada di tempat Zul tu. Saya rasa kalau saya tak boleh nak terima benda ni. Ya bang, dengan duduk dalam hutan lain pun tak ada, satu pun tak ada lain. Kena pula dalam hutan. Kena pula 2 orang tu dok function ke tak? Tak ada fashion, tak ada apa. Jadi tokong. Sampai situ depa jadi tokong. Kalau 2 orang tu dia boleh cakap, maknanya kita boleh tenang-tenang sikit tau. Ni dok tak cakap apa. Turun-turun. 2 orang tu duk renung kau mayat hak acur tu. Dia jadi dia tak kata apa. Siapalah sudah dia. Cuma kita kata mengucap baca Al-Fatihah. Apa hak boleh baca jangan baca. Jangan layan tuan-tuan. Jangan layan dia. Pasalnya duk mengilai tu pokok selisih dengan batang pokok buluh dia selisih dia bunyi macam orang mengilai, tapi memang orang mengilai lah, bukan batang buluh tak macam tu. Faham. Dia mengilai, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Saya tak tahu nak bergantung siapa masa tu. Telefon tak ada lain sungguh. Saya pikir member saya ni buat naik atas bukit seorang-seorang saya buat naik. Baik. Teruk bang masa tu, memang teruk. Tak tahu nak cakap apa. Saya seorang. Lepas tu mayat tu hacur. 3-3 tu hacur. Maknanya benda tu meletup dulu tau. Meletup dulu. Sebenarnya yang pertamanya seorang pegang. Seorang lagi buat masuk kabak, seorang lagi duk padak. Seorang pegang batang paik. Seorang lagi buat masuk kabak. Kabak-kabak belerang tu. Seorang lagi ambil kayu, dia jolok bagi padak bom tu. Benda tu dah panas, dah duduk ketuk. Meletup lah. Masya-Allah. Zul. Yang pasal 2 orang tu memang senyap. Dok tahu khabar berita. Tak tahu khabar berita. Yang naik motosikal tu. Motor Honda Bulak masa tu. Yang tu hilang terus Hilang terus. Tak tahu khabar berita apa. 2 orang tu hilang terus. Baik Zul. Masya-Allah. Terbaik cerita Zul malam ni. Allahu Akbar. Okey bang. Zul, terima kasih banyak Zul. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.